Research, dari segi research, master dengan PhD berbeza juga kan. And then you ada kata bila PhD research dia lagi susah lagi kena kuat kan. Macam mana tu? Apa yang you would say to your self yang baru nak ambil at the beginning? Apa yang saya boleh katakan, sebenarnya saya pun masih dekat semester 1 untuk PhD, tapi saya dah cuba untuk terokai secara mendalam. Tetapi sebenarnya sarjana muda ataupun master pun sebenarnya susah. Dan kalau boleh diberikan pandangan dari saya lah berkenaan dengan master dengan PhD, sebenarnya baik ambil master dahulu. Sebab master ni dia akan diberikan pendedahan lebih awal berkenaan dengan kajian tu secara mendalam. Kita akan diajar lah macam mana buat metodologi penyelidikan. Tetapi kalau PhD ni, kami kena cari tahu benda tu sendiri. Terus lompat. Ya, susah dia sebab kelas apa semua, kita kena masuk kelas berbayar, kita kena masuk kelas luar. Kadang kita disediakan untuk kelas semester 1